Berapa income yang selesa kena ada kalau nak travel dengan Insta360 X4? Baru-baru ni lepas habis raya dekat kampung, aku terus shoot pergi ke Thailand. Punyalah ramai orang Malaysia beratur nak masuk ke border. Tahun 2024, ada 4.9 juta rakyat Malaysia masuk ke Thailand. Negara dengan pelancong terbesar ke Thailand selepas China. Kenapa ramai sangat orang Malaysia suka ke Thailand? Apa yang saya nampak, orang Malaysia suka masuk ke Thailand sebab kos dan juga harga yang berbaloi. Yang kalah dengan bajet RM300, boleh tidur dekat hotel yang selesa, shopping dan juga makan seafood. Makanan dekat Thailand ni memang ngam lah dengan tekak kita. Daripada somtam ke tom yum sampai ke pulut mangga. Shopping dekat night market pula memang puas hati. Daripada baju, kasut ke aksesori. Itu belum cerita lagi burger instant dengan air teh dekat 7-Eleven habis dilicinkan oleh pelancong Malaysia. Ramai juga yang datang ke Thailand ni untuk buat konten. Bila ramai yang tanya kamera apa yang best untuk travel, aku boleh recommendkan Insta360 X4. Kamera ni memang famous sebab senang nak guna. Footage pun nampak cantik tanpa perlu filter. Recording dekat suasana crowded, dekat night market, floating market dan juga sunset dekat tepi pantai. Shoot je dulu, fikir angle tu kemudian. Yang bestnya hasil video tu dah macam drone, padahal guna monopod je. Kalau beli Insta360 X4 ni dekat Fast Gadget, dapat satu t-shirt limited edition daripada Insta360. Setiap design keluar 100 pieces je. Bila satu design batch sudah habis, memang tak ada repeat dah. Harga kamera ni kalau beli direct dekat Fast Gadget, RM2,099. Berapa income yang selesa kalau korang pun nak beli kamera yang sama? Let's say korang ada credit card, boleh beli secara EPP 0% dekat TikTok Shop, sebulan RM349. Financing untuk Ion dan juga JCL pun available dekat Fast Gadget up to 36 bulan. Berapa income yang selesa kalau korang nak beli Insta360 X4 ni? Kalau korang seorang content creator yang baru nak bermula ataupun nak upgrade, telah nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan minimum income kena ada RM1,745. Kalau nak gunakan 10% saja daripada income, sebulan income kena ada RM3,490. Kalau korang jenis suka travel sambil buat konten, Insta360 X4 ni daripada Fast Gadget memang pilihan kamera yang terbaik. Konten Thailand ataupun travel log korang ni lain daripada yang lain, jemput ke page Fast Gadget. Semuanya tentang kamera dan juga drone ada dekat Fast Gadget. Jangan jadi macam aku, pergi Thailand, borong susu Meiji banyak-banyak, lupa tengok expired date. 3-4 hari lepas sampai Malaysia, semua dah basi.